Okey, Assalamualaikum kepada semua viewer-viewer daripada TikTok ataupun YouTube. Afiq Z. Okey, pada malam ini kan, aku akan bermain satu game. Okey, nama game tu adalah Level Devil kan. So, aku dengar orang yang main game ni dia stress tu. So, tak apa kita try tengok. Weh, ni apa dia? Silap. Sorry kan. Kita tu yang two player. Okey, so kita akan cuba bermain dulu. Kita tengok macam mana cara permainan dia. Okey. So sebab aku tengok orang main macam stress, tengok kan. Tak apa, kita cuba. Okay, level 1 geng. Ni mesti akan ada apa-apa trik ni. Okay, tak apa, kita tengok dulu. IQ 40 juta. IQ 40 juta geng. IQ 40 juta Ustaz. Ni mesti ada apa-apa ni. Okay, tak ada. Terkena geng. IQ 40 juta. IQ 40 juta. Ada iklan lagi. Hey, ya Allah. Semua game ada iklan lah. Minta maaf tadi ada iklan. Macam biasa game bocil, game kat full semua akan ada iklan. So kalau hampa tak mau game ada iklan, hampa boleh beli. Siapa? Allahu Akbar. Aku tengah bercakap duk. Alah, sekali lagi. Allah. Oi. Okey. Wah. What the? Aku dah lompat dah. Ya Allah. Easy. Saja je buat tak hati kan. Saja je buat. Okay. So. Ya Allah. Baru level 1 tu. Okay. Cepat. Wah. Okay. Laju. Sembut. Macam biasa. Okay, lompat. Wih. Ya Allah, selamat aku. Easy. Okay, W. Okay, kita terus kepada level 2. Okay, tengok macam mana. Okay. Ada trik di situ, geng. So, aku tidak akan terkena. Jadi. Okay. Dia tak boleh. Nasib baik tak kena. Jangan nak menipu aku. So easy. Okay, level 2 ni nampak macam lebih easy. So, sekejap. Kalau aku turun belah kanan, dia mesti akan pergi belah kiri. Kalau aku turun belah kiri, jadi apa? Aku dah agak dah. Ya Allah. Okay, so kita turun belah ni. Okay, so. Wih. Ya, pernah. Easy. Alah saja buat tak hati. Okay. So kepada yang masuk dalam video ni, boleh tolong support tap screen kau. Like, comment, share. Yang ada dekat YT tu tolong subscribe. Wih. Selamat aku. Okay, so tolong subscribe. Untuk stay tune untuk video. Wih. So easy, level ni agak easy. Boleh dikatakan sangat-sangat easy. Wih, cepat. Selamat hidup. Okay, so kita akan terus kepada level 3, geng. Okay, level 3. Okay, let's go. So dia nak menipu. So level 3 ni boleh dikatakan easy. Stage pertama dia. Okay. Wait. Mana lah aku tahu dia nak ada kat situ. Woi. Sekali. Boleh kau buka? Jadi. Ya Allah, game ni memang menguji kesabaran lah game ni, duk. Tak kena. Okey. Baik. Okey. Teruskan. Ni mesti ada apa-apa trik. Sabar lah, duk. Baru start level dah kena bantai, duk. Wih. Dia takkan boleh bantai buat kali yang kedua. So, bila masuk dalam stage ni, biasalah kan, first time lah. Wih. Okey. Wih. Boleh bergerak pula dah blok tu. Okey, baik. Okey, ya Allah. Nasib baik tak kena tu. Okey. Easy. Wih. Dia cuba nak menipu aku. Dia cuba nak tipu-tipu kita kan. Okey, level seterusnya. Okey, let's go. Cepat kita bawa atas bantah. Okey, baik. Kutip ni apa? Wait.
Aduh lah juga lubang tu. Okay, lubang tu dekat mana? Dekat ni lah. Okay, baik tu. Okay. Function benda ni untuk apa? Dah ni macam mana? Oh, boleh lompat pula. Dah, semua boleh lompat. Wih, ya Allahu Akbar. Bam. Easy. First time dia besok lah. Dia tak faham ni. Okay, so ni. Lompat tu. Get some help. Ya Allah. Lepas teruskan suruh jalan je. Okay. Macam tu je duk. Alah mak. Okay, so ni macam mana? Ni mesti kena lompat kan? Lompat. Okay. Macam aku tak maulah mencarut kan. Aku pun baru start buat YouTube. Jangan mencarut duk. So tak boleh mencarut. So kita baru start buat video dekat YouTube dengan TikTok ni. Jadi kita tak boleh mencarut. So okay. Ni macam mana? Lah macam ni je kau. Baik. Oh. Jadi bom pula dah benda tu, geng. Game apa ni tu? So kita tak boleh langgar benda tu. Okay, so cepat. Laju. Laju. Dah akan lalu. Pam. Easy. Okay, level seterusnya. Level. Okay, next. Okay, so dia takkan semudah ini, geng. So dia mesti akan ada trik yang dia akan bagi dekat kita, pasal. Okay. Aku dah agak dah. So yang kanan dia akan pergi kiri, yang kiri dia akan pergi kanan. So kita kena tekan ni. Macam gitu. Macam tu pula. Pening balik tu. So kalau dia ke kanan ke kiri, aku kena jalan belah kanan lah. Okay. Stop. Laju sangat duri tu. Okay, stop. Dia akan gawak ke depan siapa cakap aku. Stop. Okay, dok baik tu. Satu trik lah, jarang-jarang. Okay, so ni gerak ke sini. Dia akan ke depan. Baik. Wah, aku tekan lompat benda tu yang naik. Okay. Woi. Mana mai lagi satu tu? Mana mai yang lagi hujung tu? Tadi tak ada pun. Jangan nak menipu lah. Owner game ni penipu tu. Okay, so dia takkan boleh tarik aku untuk kali yang kedua. Okay, so kita teruskan. Okay. Ni apa benda pula? Ni jalan biasa pula. So, wui. Anjay. So, macam mana duduk? 4. Oh. Wait, sekejap. Okay. Okay, easy. Ni easy. Okay, seterusnya. Okay. Lah, macam mana pula? Wait. Macam mana dia boleh ke belakang? Kita kena uji kaji dulu. Okay, fuck. Oh, kalau hampa nampak macam ada gegak sikit kan. So dia tukar cursor. Okay, so kini balik 4 dia gegak. Okay. Okay, next. Okay, next. Okay, so ni apa benda? Lah macam ni lah. Okay, easy. Weh, Jangan paksa aku mencarut. Duk. So kita kena duduk tengah. Okay. Gege. Baiklah duk. Okay. Easy. Aduh, biasalah duk. Game ni ada kalau dah menang. Okay, ni easy. Ni mesti akan ada trik apa. So aku lompat untuk keselamatan. Alah, aku dah agak dah. Easy. Yang ni easy. Alah, budak dia satu ni buat yang tu. Ni macam mana? Zap. Okay. Wih. Ya Allah Akbar. So kepada hampa yang rasa berminat nak main game ni dekat phone. Game ni nama dia Level Devil. Maksudnya dia zemok je lah dengan game game bocor bukan game Astaghfirullahaladzim. Aku dah lompat dah duk. Tengok aku dah lompat. Dah lompat. Okay. Lompat terus. Okay, baik. Easy. Okay, next. Dah makin payah duk.
Dah hilang pula dah. Satu. Ya Allah. Satu. Nak kena tunggu ada dulu go. Okey, 1, 2, 3, 4. Mesti akan ada trik. Dia nak trik aku, geng. Dia nak trik aku. Dia ingat aku ni siapa? Aku IQ 40 juta tu. Okey. Ni mesti akan ada. Aku dah agak dia akan trik aku punya. Easy lah duk. So total kita dah mati 24 kali. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 level kita dah mati 24 kali. So tu hampa nampak yang macam ada tanda apa orang tu? Yang kubur tu nampak 24 kat situ. Aduh, baru main lah level tu. Tak apa, teruskan. So yang ni sana. Ui, bahaya nasib baik ada trap. Tak apa dah buat tak nampak tu. Woi. Okey. Ni mesti akan ada trik bawah. Aku nasib baik tak kena tu. Okey. Ni macam mana nak lompat? Boleh pula lah ada trampolin tu. So macam nak lompat ke bawah lah. Okey. So ni ada agak. Astaghfirullahalazim. Game ni ya Allah. So ni kan ada trampolin balik. Sekali lagi aku mencarut tau. What the heck tu? Apa ke bendanya lah dua tu. Okey, ni tak ada. So ni oi. Okey, baik. Ui, susahnya lah game ni pun. Okey. Baru mula geng. Aku dah geram ni. Okey. Ui. Macam mana trampolin tu dia boleh gerak tu? Alah. Okey. Kita ikut trampolin. Okey. Baik. Okey. Last stage. So. Tak apa. Kita turun. Hey. Okey. Macam mana boleh ada trampolin dekat situ, guys? Aduh. Sebelum aku Tadi gerak. Okey. So dia kena ada trampolin kat depan ni. Ya Allah. Macam mana aku nak agak trampolin tu dekat mana tu? Okey. Okey, benar. Baik tu. So kita akan terus. Nak gerak tu. Okey, ni mesti ada trik. Okey. Easy. Okey, so teruskan dengan level seterusnya. Okey. Semoga ni apa benda. Okey, ni mesti teleport kan. Okey. Ha. Okey, hampa nampak kat tengah tu. Nampak macam ni ada duri. Macam mana boleh spawn ada teleporter kat situ? Okey, baik. Easy. Sekali. Mati sekali tak apa. Kita mencuba tu. Dah. Okey. Macam mana aku nak tunggu? Okey. So kita tunggu di jalan tu. Okey. Pak. Sini ya. Nasib baik tak mati. Okey, ni sini. Weh. Betul. Aku nak jalan macam tu. Sabarlah, janganlah lari tu. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Game ni ya Allah. Yes. So dia ada lubang kat bawah ni. Pak. Okey, baik. Weh. Ya Allah. Okey. Tak apa. Kita teruskan. Dia cuba nak trik kita sekali lagi. Baik. Pak.
Hmm. Okay, okay, next. Okay. Cepat duk. Allah Akbar. Laju. Yuk. Hmm. Baik. Okey. Memang lah. Memang bang. Bang kau tak tahulah. Okay, so ni dia trik tu. Okey. Easy tu. Okay, ni sini. Wait. Patut kena. Yo. Allah. Sini. Wih. Apa ke bendanya? Okay, ni sini. Sini. Dia akan main kanan. Hancur yang dia akan main kanan. Aku dah agak dah. Easy. Okay. Next. Okay. Kita teruskan. Ni apa pula? Batin kau. Wih. Ya Allah, jadi besar pula lah karakter. Okay. Sini macam mana? Nampak? Dah kecil pula dah. Wih. Ya Allah. Okay, laju. Okay. Okay, laju. Oh, selamat. Wih, stress main game ni. Serius tak tipu. Okay, kecok. Baik. Bapak kecil yang karakter kita. Okay. Wih. Macam dengan ya Allah game ni. Okay. Oh, selamat. Normal balik. Stress main game ni. Serius. Okay, so aku percaya yang streamer main sama ni. Wih, jadi halus lah pula. Dah halus pun dah lubang juga. Memang dalam game ni kerja masuk lubang tu. Memang kerja masuk lubang game ni. Okey. Okey. Jadi katak tu. Kita jadi katak tu. Okey. Dia nak bagi trik button ni hujung tu. Kalau nampak ada button kat hujung tu, dia nak bagi trik lah. Okey. Macam ni pun boleh tu. Macam tu pun boleh lah, geng. Okay, ni apa benda? Jalan tak? Jangan jalan. Okay, kecil. Allah, aku nak jalan mana? Tak ada jalan lain lah. Hai, ya Allah, game ni. Wih. Okay. Dong macam mana tu? Okay, ni. Alah. Ya, tak apa-apa. Okay, next. Okay, ni apa benda? Dah pintu tu pula berjalan, geng. Alah. Okay. Geramnya, ya Allah. Okay. Allah Akbar. Ni macam cari gaduh tu. Okay. Ya Allah. Akbar. Okay, 1. Okay, 2. Ya Allah. Macam mana tu? 1, 2. Laju. Pop. Okay. Next. Pintu ni dia akan teleport, geng. Macam ni pun boleh tu. Macam ni pun boleh. Pintu dia akan... aku dah agak tu. Wih. Apa pasal menurun pula? Ya Allah. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Ya Allah, stres dalam main game ni. Okay, jalan. Dia akan ada trik kat bawah ni. Kau dah agak dah, mesti akan ada punya. Weh, pintu tu duk. Weh. Laju. Laju lah.
Weh, pintu tu, Duk. Weh, pintu. Ya Allah, Akbar. Jom. Okey, sekejap lagi dia akan ada satu duri dekat bawah tu. Hei. Memang ya Allah, lajulah sikit. Lembab betul lah benda tang Allah ni. Okey, dia kena up. Okey, kat situ. Okey. Hei lah. Okey, pintu ni dia takkan duduk kat sini macam mana cakap aku. Hei. Dah jadi trampolin dah pula pintu ni, geng. Weh, manalah aku tahu pintu tu nak spawn kat situ. Aku ingat kat ujung tu boleh masuk dalam trampolin ni. Okey. Wah. Pintu pula yang kena gerak main dekat aku. Asyik kena tarik je tu. Macam tu pula pintu yang kita kawal pintu pula, geng. Aduh, ya. Esok dah benda ni. Weh. Macam ya Allah. Kanan. Satu. Laju. Bongok. Dah sampai pintu dah, Duk. Okey. Laju. Pak. Okey, baik. Okey. Next. Ni apa benda pula? Okey. Jangan besar lagi. Wih. Wih, ni nak buat macam mana ni, Duk? Ui, selamat. Pak. Okey. Aduh, susah lagi. Ni buat apa ni pula? Adakah dia akan turun ke bawah? Batu macam mana? Bengong lah game ni. Lah, macam gitu. Wih. Terkejut aku, Duk. Bapak besar, Duk. Okay, ni. Sini. Wih. Dah lah. Ya Allah, macam mana nak kawal, Duk? Okey. Oh, selamat. Wih. Okey. Wih, laju. Tolong jangan. Wih, astagfirullahalazim. Wih. Astagfirullahalazim. Okey. Baik. Okey, W. Okey, laju. Okey. Nice. Okey, depan tu dia akan ada satu. Ya Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah baik. Wih, jalan lah, Duk. Aduh, game ni dah bug, Duk. Aku tekan jalan dia tak mau jalan, Duk. Wih. Okay, next. Aduh, dah makin susah, Duk. Okay, betul aku nak buat apa? Betul? Lah, boleh naik kau menentang tu. Alah. So, kita kena naik menentang ni? So, turun kat ni pula. Yok. Yang mana yang boleh menaik, yang mana tak boleh naik sekarang ni. Okey, yang bawah ni tak boleh. Kita kena masuk dalam ni, okey. Okey, yang ni mesti boleh naik tau. Tu. Easy. Okay, next. Last. Yok. Lah. Aku tak tekan boy. Hei. Lepas tu aku nak jalan macam mana? La hawla quwata illa billahil azim. Weh. Oh, kena tekan lompat banyak kali, Duk. Alamak. Weh. Oh, okey, nasib baik. Lah ni serius lah. Lah. Okey. Okey, kena tekan button ni. Okey, dia patah balik. Okey. Laju. Aku takkan tekan yang tu. Aku dah agak tu. Ya Allah, terlaju pula tu.
Allahu Akbar. Tolonglah. Okey, atas. Okey. Baik, Duk. Baik, Duk. Ah. Okey. Yok. Macam mana dia boleh turun mendadak macam tu, Duk? Okey, sekali lagi. Okey. Ya Allah, makin kecil lah pula. Cepatlah. Okey. Weh, makin lama makin slow. Weh. Cepatlah. Oh. Hai, macam mana boleh ada benda tu ni bug tau. Okey, ni macam mana boleh ada ni bug ke apa tu? Okey, dia makin slow. Dalam pintu tu pun makin jauh. Dia makin slow. Oh, selamat aku. Okey, next. Okey, ni apa benda pula? Oh, Allah, kena lepas benda ni pula. Okey. Ya Allahu Akbar. Okey. Baik, Duk. Lah, saduk. Untuk stream kali ni lah, Duk, aku dah stres ni. So, kalau hampa yang nak tengok aku stres lagi macam ni, hampa komen dekat TikTok ke, dekat YT ke, komen je. Weh, memang stres gila main game ni. Ya Allah. Weh. Dah naik atas pula. Okay, fokus. Okey. Ya, nasib baik aku nampak. Dah, sekejap kalau aku tekan ni, sekejap mesti pintu tu buka. Tengok cakap aku. Ya Allah. Game ni tak memang tak bagi aku berhenti main je, Duk. Tolonglah. Okey. 1, 2, 3. Okey, dia akan turun kat tengah sekali. Pak. Okey. 1, 2, 3. 1, 2. Okey. Tolonglah, Duk. Inilah akhirannya. Tolonglah, ya Allah. Lepas tu aku nak tekan dekat mana? Ampun, nampak aku dah tekan dekat situ tadi kan? Ya Allah Akbar. Aduh. Okey. Ni akan turun dekat tengah. Okey. Lepas tu aku nak tekan apa kalau dia naik? Okey. Apa nampak? Sekarang ni aku nak pergi mana? Wih. Tadi tak ada orang atas tu, Duk. Okey, datang. Last. Ya Allah Akbar. Okey, last. Okey. Okey, baik. So, dia akan naik atas sikit. Okey, baik. Okey. Ni dia akan turun kat tengah. Weh, ya Allah, bosannya dah tekan ni. Ya Allah. Dah lah. Okey, so dia akan naik ke atas. Wah, finally, Duk. Wih. Allahu Akbar. Okay, last. Selalunya lah benda ni. Kalau hold tak boleh? Okay, tak boleh jatuh lagi. Okay, dia akan pergi kat tengah. Okay. Allahu Akbar. Okay, last. Okay, last. The real, Duk, real. Okay. Real. Okay, real. Okay, baik. Okay, dia akan pergi kat atas. Cepatlah. Okay. Tolong, Duk. Tolong. GG guys. GG. So total kematian kita untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 level dah 95 kali mati dah. Ya Allah, susahnya game ni.
Okay, so aku rasa sampai situ je video kita untuk kali ni. So kat mana yang dekat TikTok tu main dekat YT, boleh bantu subscribe, boleh bantu follow. Okay, so kalau yang mana yang dekat TikTok tu cari YT aku akan tulis dekat video tu aku punya YT. So pun boleh subscribe, bantu aku untuk upgrade PC baru. Bukan upgrade PC baru, aku tak ada PC pun, aku baru nak beli PC. So support lah. Okay. So kalau hampa nak tengok aku main game ni lagi untuk part tu, hampa boleh komen, tak ada masalah. Okay, so kalau ada apa-apa kekurangan dekat video ni, aku minta maaf. Sebab apa, aku pun baru nak start dalam dunia entertainment ni, dunia YouTube, dunia TikTok. So kalau ada apa-apa kekurangan, aku minta maaf. Dan kalau ada apa-apa cadangan untuk aku punya video, hampa komen je, tak ada masalah, aku akan terima. So aku nak channel aku ataupun akaun TikTok aku tak mau ada tercetusnya pergaduhan ke antara aku dengan hampa kan. So tak apa, kita akan teruskan, kita akan terus berjuang untuk kumpul 1000 subscriber dan 1000 follower dekat TikTok. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.